Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Hazani binti Bacok selaku pensyarah bagi subjek matematik. Jangan sikit. Oh ni. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Akil Haikal, Adam Khairi dan saya, David Impaling. Ini adalah isi kandungan dalam kajian kes kami, iaitu pertama, pendahuluan, pengenalan kepada first order differential equation, soalan aplikasi dalam penyelesaian dan perbincangan serta kesimpulan. Maafkan saya. Sebelum memulakan kajian kes kami, saya akan mulakan dahulu dengan pendahuluan. Masalah pertumbuhan populasi merupakan salah satu aplikasi penting dalam persamaan pembezaan. Populasi sesuatu kawasan akan bertambah mengikut kadar yang berkadar langsung dengan jumlah populasi semasa. Kami dikehendaki untuk menghasilkan satu model matematik yang berbentuk first order differential equations yang membolehkan kami meramal perubahan populasi pada masa hadapan. Sebelum memulakan kajian kes kami, iaitu soalan kajian kes kami, saya akan mulakan dengan memperkenalkan ataupun menjelaskan first order differential equation. First order differential equation ialah persamaan yang hanya mengaitkan pembezaan peringkat pertama, iaitu dy per dx sama dengan fx atau fy. First order differential equation ini fokus kepada satu jenis persamaan ODE, iaitu exponential growth, di mana kadar perubahan populasi adalah berkadar langsung dengan nilai semasa. Persamaan ini boleh diselesaikan dengan teknik pemisahan pemboleh ubah dan hasilnya ialah satu model matematik yang boleh digunakan untuk meramal nilai populasi pada masa hadapan. Untuk isi kandungan yang seterusnya, saya akan pas kepada Akil Haikal. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan bagi projek kami. Soalan ialah, a town's population grows at a rate proportional to its current population. Let Pt represent the population at time T, where T is the number of years since 2020. The population growth can be modeled by the following differential equation. Jadi, the differential equation adalah dP per dt sama dengan Kp, di mana K itu adalah positive constant. You are given the following information. In the year 2020, the population was 5,000. In the year 2025, the population grew to 8,000. Our task: A. Solve the differential equation to find the general solution for Pt. B. Use the given data to determine the value of the constant K. And C. Use your model to predict the population of the town in the year 2030. Okey, baiklah. Kita akan terus ke jalan penyelesaian bagi soalan A. Step yang pertama, kita kena asingkan pemboleh ubah P daripada kanan, kita asingkan ke kiri. Bagi dia duduk P dengan P. So, kita akan dapat dP over P equal to K dt. Step 2 adalah kita integrate both side. Bagi dP over P, depan dP tu ada 1. Jadi, kita kena tulis 1 over P. Dan hasil differentiate bagi 1 over P dP ialah ln modulus P. Kenapa hasil dia akan dapat ln? Sebab dia 1 over P. P dekat bawah dan P tu berkuasa 1. Jadi segala yang berkuasa 1 di bawah, hasil integrate adalah ln. Bagi integrate K dt, kita akan dapat KT plus C. Kenapa kita akan kena letak plus C? Adalah kerana ni adalah integration indefined. Seterusnya, step yang ketiga, kita nak hilangkan ln. So, kita bawa ln ke kanan, dia akan jadi eksponen. Dia akan dapat P sama dengan E kuasa KT plus C. Seterusnya, kita boleh asingkan E KT plus C tu, sebabnya bila dia dalam operasi tambah, bila kita asingkan dia akan jadi operasi darab. Kalau
dalam operasi tolak, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi seterusnya kita let C1 equal to E kuasa C. Ini kerana ini supaya dapat memudahkan kita, kerana C1 dengan E kuasa C adalah dua-duanya adalah sama constant. Seterusnya kita akan dapat general solution PT sama dengan C1 darab E kuasa KT. Bagi soalan B pula, dia nak suruh kita cari K, constant. Jadi berdasarkan soalan yang kita dapat, in year 2020, P sama dengan 5,000, maka T sama dengan kosong. Dalam tahun 2025, P sama dengan 8,000, maka T sama dengan 5. Jadi step yang pertama, kita akan gunakan nilai awal iaitu T sama dengan kosong untuk kita cari C1. Jadi kita masukkan dalam kita punya general solution iaitu PT sama dengan C1 darab EKT. Kita akan dapat 5,000 sama dengan C1. Okay. Seterusnya, berdasarkan C1 tu kita masukkan dalam general solution tadi dan kita akan dapat PT sama dengan 5,000 E kuasa KT. Seterusnya kita nak cari nilai K, kita menggunakan second point iaitu T sama dengan 5 untuk cari nilai K. So kita masukkan, kita gantikan P sama dengan P dalam kurungan 5 sama dengan 8,000. Jadi P dalam kurungan 5 tu adalah T. So kita gantikan 5,000 E kuasa 5K sama dengan 8,000. Seterusnya kita bawa ke kanan 5,000. 5,000 di kiri operasi darab, jadi ke kanan akan jadi bahagi. Jadi 8,000 bahagi 5,000 kita akan dapat 1.6. Seterusnya kita bawa E eksponen ke kanan akan jadi ln, dan seterusnya kita bawa 5 ke kanan akan jadi bahagi kerana 5 tengah darab dengan K. So akhirnya kita akan dapat K sama dengan 0.094. Baiklah, untuk soalan C, kita kena cari populasi penduduk pada 2030. Jadi step yang pertama kita kena cari T sama dengan 10. Berbalik kepada tadi, kita tahu pada tahun 2020 T sama dengan kosong. Tentunya pada tahun 2025 T sama dengan 5. Jadi kita dapat peningkatan 5 di T. So jika tahun 2030, 5 tambah 5 akan dapat 10. So T sama dengan 10. Seterusnya kita gantikan nilai constant yang kita dapat tadi dan kita masukkan ke dalam general solution iaitu PT equal to 5,000 E kuasa 0.094 darab T. Seterusnya kita gantikan nilai T yang kita dah cari iaitu P kurungan 10 sama dengan 5,000 E kuasa 0.094 darab 10. Kita tekan kalkulator akan dapat 12,800. Maka 12,800 orang yang ada di bandar itu pada tahun 2030. Baik, saya akan terangkan tentang perbincangan. Melalui projek ni, kita dapat lihat bahawa pertumbuhan populasi bandar berlaku secara eksponen bergantung kepada jumlah populasi semasa. Dengan menggunakan data pada tahun 2020 dan 2025, kita berjaya menentukan nilai pemalar K dan membina model matematik. Model ini beramal bahawa populasi bandar akan meningkat kepada 12,800 orang pada tahun 2030. Baiklah, untuk kesimpulan pula, model menunjukkan populasi dijangka bercecah 12,800 pada tahun 2030. Ramalan ini penting untuk perancangan bandar dan penyediaan kemudahan awam seperti hospital, sekolah dan banyak lagi. Ini membuktikan bahawa model matematik sangat berguna dalam memahami dan merancang untuk masa depan.
Kami menyelesaikan projek ini hasil daripada rujukan atas talian, iaitu berkaitan differential equation dan contoh soalan aplikasi berkaitan ordinary differential equation, seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Baiklah, sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.